Liverpool sekali lagi membuat dunia bola sepak terdiam dalam senyap tanpa banyak bunyi. Mereka dikatakan telah mencuri satu lagi target besar Eropah. Nama dia Victor Munoz, seorang pemain muda dari La Liga, seorang winger yang sebelum ini hampir pasti ke kelab lain, tapi tiba-tiba Liverpool masuk dan semuanya berubah. Soalan paling besar sekarang bukan lagi siapa dia, tapi kenapa Liverpool sanggup pergi sejauh ini untuk dia, dan lebih penting, adakah dia ini masa depan di Liverpool atau satu lagi perjudian mahal yang akan dipersoalkan. Victor Munoz bukan nama yang semua peminat Liverpool kenal. Dia bukan superstar, dia bukan Galactico, dia bukan pemain yang setiap hari trending di media sosial, tapi dalam dunia scout Eropah, dia adalah rahsia yang sudah lama disimpan kelab besar. Bermain di La Liga bersama Osasuna, Munoz dikenali sebagai winger yang laju, pemain satu lawan satu yang berani, dan paling penting, direct attacker. Dia bukan jenis pemain yang tunggu bola, dia cari bola. Dia paksa permainan jadi hidup, dan inilah yang buat Liverpool mula perasan dia. Dalam era baru di bawah Andoni Iraola, profil pemain seperti ini adalah bahan mentah yang sempurna. Liverpool bukan lagi Liverpool lama. Era baru ini lebih agresif, lebih taktikal, lebih vertical football, dan Munoz sesuai dengan DNA itu. Antara sebab utama Liverpool mengejar dia, pertama, kelajuan yang gila. Dia antara winger yang boleh ubah tempo dalam 2 saat, dari statik terus jadi ancaman gol. Kedua, flexibility. Dia boleh main kiri, kanan, second striker. Ini sangat penting dalam sistem rotation Liverpool. Ketiga, pressing intensity. Bukan sekadar menyerang, dia juga pemain yang sanggup tekan lawan tanpa bola, dan ini sangat Iraola style football. Keempat, potensi jangka panjang. Liverpool tidak beli untuk hari ini sahaja. Mereka beli untuk 5 hingga 7 tahun akan datang. Cerita ini bukan biasa. Sebelum Liverpool masuk, beberapa kelab lain sudah lama berada dalam race. Newcastle antara yang paling hampir. Ada juga minat dari kelab besar Eropah lain. Tapi bila Liverpool masuk, semuanya berubah. Kenapa? Kerana Liverpool datang dengan 3 perkara. Pertama, projek yang jelas. Kedua, peluang bermain dalam sistem menyerang. Ketiga, reputasi pembangunan pemain muda. Ini bukan sekadar beli pemain, ini adalah statement signing. Pesanan kepada seluruh Eropah, Liverpool masih boleh curi pemain walaupun bukan favourite awal. Adakah dia pengganti Salah? Ini soalan paling panas. Ramai peminat mula bandingkan. Tapi realitinya, ini tidak semudah itu. Munoz bukan kopi Muhammad Salah. Dia bukan finisher elite tahap legend. Dia lebih kepada creator, runner, disruptor. Kalau Salah ialah finishing machine, Munoz lebih kepada chaos generator. Dia cipta peluang, dia tarik defender keluar posisi, dia buka jalan untuk striker lain, dan ini penting dalam sistem Liverpool di bawah Andoni Iraola. Dalam sistem Iraola, Munoz boleh digunakan dalam beberapa cara. Pertama, winger high press. Dia start di wide area tapi bermain agresif ke dalam. Kedua, inside forward. Cut inside dari kanan ataupun kiri untuk shoot atau create peluang. Ketiga, rotation front three. Switch position dengan striker dan winger lain secara bebas. Ini penting kerana Liverpool sekarang bukan lagi sistem rigid. Ia lebih fluid. Ia hidup, ia bergerak, dan Munoz adalah jenis pemain yang tidak takut chaos. Risiko yang ramai tak cakap. Setiap transfer besar ada risiko, dan ini juga tidak terkecuali. Konsistensi, dia masih belum diuji di kelab elite pressure. Physical Premier League, La Liga tak sama dengan Premier League. Intensity jauh berbeza. Expectation fans, Liverpool fans tidak sabar. Kalau lambat adapt, kritikan boleh datang cepat kepada dia. Dan itu realiti yang perlu diterima apabila anda berada di Anfield.
Di Liverpool, satu perkara yang jelas, tiada pemain yang lebih besar daripada kelab. Tidak kira nama, tidak kira harga, tidak kira hype. Kalau Munoz mahu berjaya, dia perlu faham satu perkara. Anfield bukan tempat untuk belajar perlahan-lahan. Anfield adalah tempat untuk perform atau hilang. Kalau signing ini menjadi, Liverpool mungkin dapat depth attacking lebih kuat, variasi taktikal lebih luas, persaingan sihat dalam skuad dan mungkin satu bintang baru untuk masa depan Liverpool. Tapi kalau gagal, ia akan jadi another overpriced signing narrative. Tekanan kepada board dan tanda tanya tentang projek baru Liverpool di bawah Andoni Iraola. Jadi sekarang persoalan sebenar bukan lagi tentang Liverpool, bukan tentang taktikal, bukan tentang harga, tetapi tentang satu perkara sahaja. Adakah Victor Munoz bersedia untuk dunia sebenar di Liverpool? Kerana di Anfield, bakat sahaja tidak cukup. Kelajuan sahaja tidak cukup. Hype sahaja tidak cukup. Yang diperlukan ialah mentality untuk bertahan dalam ribut, dan hanya masa akan menentukannya sama ada Liverpool baru sahaja menemui permata atau membuka satu lagi bab kontroversi baru dalam sejarah mereka setelah era Alexander Isak dan juga Florian Wirtz musim lepas. Jadi apa pendapat anda tentang signing Victor Munoz ini? Sila komen pendapat anda di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya. Untuk masa ini hanyalah post sekadar pengenalan awal tentang Victor Munoz. Akan datang, saya akan huraikan dengan lebih dalam tentang Victor Munoz dan bagaimana kehadirannya akan membantu sistem Iraola dan prediction saya tempat Victor Munoz dalam skuad Liverpool tahun 2026-2027. Sila komen di bawah. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kita jumpa dalam video seterusnya. You will never walk alone.